Beberapa dekad yang lalu, terdapat seorang wanita muda bernama Solihah yang tinggal di kampung berdekatan dengan Pinosuk. Dia terkenal dengan kecantikan dan kebaikannya. Solihah telah berkahwin dengan seorang lelaki tempatan, tetapi tragedi melanda apabila dia meninggal dunia secara mengejut ketika melahirkan anak pertama. Bayinya terselamat, namun arwah Solihah dikatakan masih resah. Sesetengah penduduk kampung percaya dia telah dikutuk atau kematiannya disebabkan oleh ilmu hitam, secara tempatan dikenali sebagai hisun-hisun, yang dilakukan oleh salah seorang pelamarnya yang tidak berjaya. Tidak lama selepas pengebumiannya, kejadian aneh bermula. Orang ramai yang berjalan di tepi hutan bulu pada lewat malam melaporkan mendengar seorang wanita menangis, kadang-kadang diikuti dengan tangisan bayi. Yang lain mendakwa melihat sesosok figura putih terapung di antara bulu, dengan rambut hitam panjang dan pakaian berlumuran darah. Orang yang paling berani dalam kalangan penduduk kampung menceritakan pernah dikejar hantu berkenaan, terutama pemuda yang berjalan di kawasan itu seorang diri. Seorang lelaki mendakwa dia menunggang motosikalnya pulang dari tamu apabila enjin motosikalnya tiba-tiba berhenti berhampiran hutan. Semasa dia cuba menghidupkan semula motosikalnya, dia merasakan jari-jari yang dingin menyapu lehernya. Apabila dia menoleh, dia melihat seorang wanita pucat dengan mata merah menyeringai ke arahnya. Dia berlari sepanjang perjalanan pulang, meninggalkan motosikalnya. Sehingga hari ini, sesetengah penduduk tempatan mendakwa kawasan sekitar rumpun bulu itu masih terasa berangin seram, istilah tempatan yang menggambarkan kawasan yang mempunyai suasana yang buruk atau ngeri. Walaupun hutan itu akhirnya ditebang dan dibersihkan, orang tua masih memberi amaran kepada kanak-kanak supaya tidak berkeliaran di sana selepas matahari terbenam kerana takut roh Solihah kembali.